Ada je orang yang digedi oleh Allah. Yang nasihat tanya urus-urus dalam kubur dah. Nyan baru saya insya-Allah baru pulih betul. Tak payah sok mati. Enggak ada cara dia. Yo lihat ke ba, yo kali tak buat malahnya. Orang kata perah, lihat ke ba. Agak salam ya. Tengah tak impuh sagai sehat, tengah tak impuh yang kamu di sehat. Man tak cabut impuh kamu kerpek-kerpek lah. Salam. Pimnya orang kamu meninggal. Ataupun tas. Nyan tang insya-Allah semangat tu. Dah hitim mudah semangat. Ada orang buka habis semangat gesot. Kita pun pabai tangan tepikan bucau halu, bucau kata. Pimnya orang dalam kubur dah. Peringatan ya. Peringatan memperingati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malamnya. Penceramah tau ahlul kubur. Padam yang kagua ba Allah tahun sekian malamnya penceramah. Ya, kapan-kapan juga du, nak upedu kena sehat. Hai darah hai. Kapatih long, baik lagi long rasa akan rasai kah? Ilong kala ku kala. Pegah pakak. Baik kamu buat tadro ke? Dengi ayo. Umpun saja laulek ke. Ilong jamu umpun si laulek ku ka ka mate ku re. Ika baik lagi long. Ya insya-Allah tak. Nyoru sama-sama udip je. Sama-sama udip. Ada tak beramal ada cara tu. Ada orang berapi. Antara penyakit dengan doktor, tiga penyakit. Macam ubat tajuk agetat. Mudah-mudahan benar-benar Allah taufik dan hidayah ke dia. Lewat apa ke acara malamnya supaya ke depan udip bersemangat untuk menjadi yang terbaik. Bersemangat tanya bersama Allah, bersemangat uang ilmu. Pak yang nak buk yang nak fahla tanya menjadi orang yang bersemangat. Tanya perle pangkai ke depan untuk tahu apa Allah. Wallahu a'lam bishawab.